سادتي والسيداتي، إلينا الآن المحاضرة العامة ومنح الإجازة العامة في العلوم الدينية، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور المسند المحدث الشيخ أسامة الأزهري، المستشار لسيد الرئيس جمهورية مصر العربية ورمز علماء الأزهر الشريف، فيتناول فضيلته حول الاستراتيجيات التعليمية لتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث بين الفرص والتحديات. كما نعلم يا شيخ، في العصر الحديث مع تقدم التكنولوجيا حاليا مثل يوتيوب، انستغرام وغير ذلك، يمكن كل واحد منا استغلال التكنولوجيا بسهولة. توفر مصادر ومراجع تفسير التي يمكن الوصول إليها بسهولة. أفتكر هذا من الفرص. Yani teknologi semakin berkembang seperti YouTube, Zoom meeting seperti yang kita tahu, Instagram, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman tafsir Al-Quran. Terdapat banyak referensi yang dapat kita ketahui daripada akses itu semuanya dengan mudah. Wa minat tahaddiyat, tantangan yang kita hadapi sekarang, ma'a taqaddumi teknologi halian, هناك ظهور اختلافات في الرؤى والتفسيرات المتعلقة بتفسير القرآن التي تؤدي إلى سوء الفهم والصدام بين أطراف المختلفة. ونرجو من الشيخ أن يشرح لنا ما هو السند وأهمية السند وأهمية التلقي لطلبة العلم في هذا العصر الحديث. ونفيدكم علما أيها الشيخ بأن معظم المشاركين أكثرهم الطلبة الذين يتعلمون في قسم التفسير وعلوم القرآن في هذه الجامعة. Tantangan yang kita hadapi adalah meningkatnya perbedaan pandangan dalam penafsiran Al-Quran, yang mana itu dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang berbeda. Dan tadi kami mohon kepada Syekh untuk menjelaskan kepada kita semua apa itu sanad keilmuan, urgensi sanad dan urgensi menuntut ilmu secara talaqi. أيها الحاضرون، نرجو جميعا الاستماع جيدا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى فضيلة العلامة الشيخ أسامة الأزهري فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يسعدني في بداية هذه المحاضرة وهذه الندوة أن أتقدم بشكر واجب إلى عدد من الأفراد والجهات. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'a hudah. Pertama sekali seperti biasa Syekh mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh ingin menyampaikan rasa terima kasih beliau yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak dan juga kepada beberapa orang. فأول ما أتقدم به أن أتقدم بشكر جزيل إلى إندونيسيا الشقيقة العزيزة على قلوبنا بكل أبنائها الكرام وشعبها الكريم. Pujian pertama ataupun rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pertama sekali beliau ucapkan kepada Indonesia sebagai sebuah negara dan juga Indonesia berserta dengan penduduk-penduduknya, di mana Indonesia ini merupakan salah satu negara yang sangat dicintai oleh Syekhuna. وأخص من بين أراضي إندونيسيا الكريمة أبناء الأتشيه الكرام.
Terkhusus lagi bahawa beliau berterima kasih kepada anak-anak Aceh secara khusus. حيث إن هذه البقعة العزيزة من أرض إندونيسيا لها في قلبي منزلة خاصة. Di mana negara ataupun negeri Aceh ini memiliki satu derajat ataupun satu maqam yang tinggi di sisi hati Syekhuna Usamah. وذلك بسبب الأمير عبد الرحمن الزاهر أمير هذه المنطقة الكريمة الذي جاء إلى مصر ودرس في الأزهر ورجع إلى بلده فدافع عنها ضد الاستعمار فأحببته حبا عظيما. Salah satu hal yang membuat beliau sangat mencintai Aceh ini yaitu Al-Amir Habib Abdul Rahman Az-Zahir, di mana beliau ini adalah seorang Habib orang Aceh yang kemudian beliau berangkat ke Mesir, kemudian belajar di Al-Azhar, lalu kemudian kembali lagi ke Aceh, lalu kemudian beliau mempraktikkan ilmunya, malah beliau memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam melawan Belanda pada saat itu. Maka salah satu hal yang membuat kecintaan beliau kepada Aceh adalah keberadaan daripada Syekh Al-Habib Abdul Rahman Az-Zahir ini. فأتوجه بالشكر الجزيل إلى إندونيسيا كلها وإلى الأتشي خصوصا. Maka beliau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Indonesia secara keseluruhan dan juga kepada Aceh secara khususnya. وأوجه شكرا أخص إلى جامعة الرانيري العريقة. Kemudian Syekh juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. وأشكر رئيسها الموقر وأشكر السيد نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خير الدين ممثلا لرئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة الموقر له كل الشكر والتقدير. Beliau mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Rektor dan terkhusus pada hari ini Bapak Rektor 2 yang pada hari ini bertugas sebagai pengganti daripada Bapak Rektor. Jadi segala puji ataupun segala syukur beliau juga terima kasih beliau tujukan kepada beliau. وأشكر كثيرا كلية أصول الدين وعميدها الموقر الأستاذ الدكتور سلمان عبد المطلب. Kemudian rasa terima kasih beliau juga beliau sampaikan kepada dekan Fakultas Usuluddin Dr. Salman Abdul Muttalib. كما أشكر قسم التفسير ورئيسه الموقر الأستاذ الدكتور زولي حفناني. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir Ibu Zuli Hafnani. وأشكر الدكتور مهاجر الفضلي والسيد خالد مدثر والصديق العزيز مؤخر زكريا. Dan juga beliau berterima kasih secara khususnya kepada Al-Ustaz Muhajirul Fadli, MC kita pada hari ini, kemudian Ketua IKAD Al-Ustaz Khalid Mudathir, dan juga kepada mutarjim fi hadzal yaum. ثم أشكركم جميعا على هذا الحضور الكريم. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah sudi berhadir pada lajnah dan kesempatan yang mulia ini. ونظرا لضيق الوقت وقت هذه المحاضرة ونظرا لأن المحاضرة تحتاج إلى ترجمة فيستغرق هذا نصف وقت المحاضرة فإني أوجز الكلام في نقاط محددة. Berhubung muhadarah ataupun kuliah umum pada saat ini adalah kuliah umum yang sangat penting, ditambah lagi bahawa memang membutuhkan kepada terjemah, di mana terjemah ini biasanya mengambil setengah daripada waktu yang ada pada saat ini. Berhubung waktu kita juga singkat, maka Syekh berusaha untuk menyampaikan materinya pada hari ini sebagai berikut. أما النقطة الأولى التي أشار إليها السيد العميد الموقر. Adapun poin pertama yaitu yang disampaikan tadi oleh dekan kita Bapak Dr. Salman, وهي قضية الإجازة والإسناد, yaitu qadiyah ataupun masalah yang berhubungan dengan ijazah dan sanad. فإني أذكر لكم الحديث المسلسل بالأولية. Maka Syekh pada kesempatan ini akan memulai perjumpaan kita dengan hadis musalsal bil awaliyah, الذي اعتاد أهل الحديث أن يبدأوا به مجالسهم العلمية, di mana para ahli hadis dan para muhaddisin ketika mereka membuka majlis itu, majlis mereka, pasti mereka akan memulainya dengan hadis musalsal bil awaliyah ini. وظل أئمة الحديث من سفيان بن عيينة إلى شيوخنا الكرام
يحرصون على أن يكون هذا الحديث أول ما يسمعه الطالب من لقائه عند أستاذه. Di mana para ulama dan muhaddisin mulai dari Sufyan ibnu Uyainah sampai kepada guru-guru dan masyayikh-masyayikh kita, mereka masih menjadikan al-hadis al-musalsal bil awaliyah ini sebagai pembuka, di mana hadis ini adalah hadis yang pertama yang didengar oleh para hadirin dan murid-muridnya yang lain. بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 22 جيلا من العلماء. Di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih ada 22 generasi. منهم 19 جيلا حافظوا على أن يكون هذا الحديث أول ما يسمع في مجالس العلم. Di antara 22 ini adalah 19 generasi, di mana 19 generasi ini mereka masih tetap menjaga agar hadis ini merupakan hadis pertama yang didengar dan disampaikan kepada murid-murid. ولا شك أن الوقت مع الترجمة لا تساعد على أن أذكر لكم إسناده بالكامل. Waktu yang sangat singkat pada hari ini membuat Syekh tidak bisa menyebutkan sanad beliau terhadap hadis musalsal bil awaliyah ini. لكن يكفي أن أقول حدثني شيخنا السيد محمد علوي المالكي وهو أول حديث سمعته منه. Tetapi beliau cukup menyebutkan saja bahwasanya hadis ini merupakan hadis pertama yang beliau dengar daripada As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan ini merupakan hadis pertama yang beliau dengarkan dari Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. بسنده إلى سفيان بن عيينة. Dengan sanad beliau yang sampai kepada Sufyan bin Uyainah. ويقول كل راو وهو أول حديث سمعته منه. Di mana setiap perawi mengatakan hadis ini merupakan hadis pertama yang saya dengarkan daripada gurunya. وتلقيناه سماعا بشرطه الأولية من شيخنا السيد عبد الرحمن الكتاني في المملكة المغربية. Sebagaimana Syekh Usamah juga beliau meriwayatkan hadis ini daripada Syekh Abdul Rahman Al-Kattani di negeri Maroko. وحدثني به شيخنا محمد سعد بدران الجليل الكبير المقام وهو أول حديث سمعته منه. Syekh Muhammad Sa'ad Badran. Beliau juga mendengarkan dari Syekh Muhammad Sa'ad Badran, di mana hadis ini merupakan hadis pertama yang Syekh dengar daripada beliau. وسمعته من شيوخ آخرين سوى هؤلاء يزيدون على 100 أو 150 شيخا. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari 100 orang guru ataupun lebih daripada 150 orang guru. وجميعهم يسوقون إسنادهم إلى سفيان بن عيينة. Dan semua guru-guru itu mereka menyebutkan sanadnya yang sampai kepada Sufyan bin Uyainah. أنه قال حدثنا عمرو بن دينار. Di mana beliau mengatakan haddatsana Amr ibnu Dinar عن أبي قابوس. daripada Abi Qabus. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Di mana beliau mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Orang-orang yang memberi rahmat ataupun memiliki kasih sayang adalah orang-orang yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka tebarlah kasih sayang, berikanlah rahmat kepada orang-orang yang ada di dunia ini, kepada apa yang ada di dunia, maka niscaya yang ada di langit akan memberikan rahmat kepada anda. وهذا الحديث كما ذكرنا هو أول ما يسمع على الإطلاق من الأحاديث النبوية. Jadi hadis yang barusan Syekh bacakan tadi itu merupakan hadis pertama di mana para ulama memulai majlis mereka dengan hadis ini. وانقدح وظهر لي فهم في هذا المعنى. Ada satu pemahaman ataupun satu makna yang sangat penting mengapa para ulama memulai majlis mereka dengan hadis ini. إذا كان هذا الحديث هو أول الأحاديث النبوية على الإطلاق فإنه ينزل من الأحاديث النبوية كمنزلة البسملة من الفاتحة. Jika hadis ini merupakan hadis yang pertama sekali didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis ini itu sama ataupun merupakan turunan dan penjelasan terhadap Bismillahirrahmanirrahim.
فأول الأحاديث النبوية على الإطلاق الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، وأول القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis pertama yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ar-rahimuna man yarhamuhumur rahmanu, hadis rahmah tadi, dan awal dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. وأنا قد أجزت للسادة الحاضرين جميعا بهذا الحديث خصوصا وبكل أسانيدي ومروياتي عموما. Jadi Syekh memberikan ijazah kepada seluruh hadirin, ijazah untuk meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah ini, dan juga beliau mengijazahkan ijazah ammah kepada seluruh hadirin pada hari ini. وقبل أن أغادر الأتشيه سوف أسلم السيد عميد الكلية الورقة التي فيها نص الإجازة والتي فيها سند الحديث المسلسل بالأولية. Barakallah fikum. Jazakallah khairan. InsyaAllah sebelum Syekh Usamah meninggalkan Aceh, beliau akan menulis sanad beliau hadis musalsal bil awaliyah ini dan akan diserahkan kepada Bapak Dekan Dr. Salman Abdul Muttalib, dan akan diserahkan sanadnya kepada beliau insyaallah. حتى يتفضل السيد العميد بإرسال هذه ورقة الإجازة هذه إلى كل الحضور الكرام. Sampai nanti ijazah itu akan beliau kirimkan kepada seluruh hadirin yang berhadir pada hari ini. هذا فيما يتعلق بالإجازة وبالحديث المسلسل بالأولية. Ini yang berhubungan dengan ijazah dan hadis musalsal bil awaliyah. والآن ننتقل مباشرة إلى موضوع المحاضرة والندوة والمؤتمر. Baru kemudian sekarang kita masuk kepada topik kita, yaitu topik nadwah pada hari ini, وهو تفسير القرآن الكريم، yaitu yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran Al-Karim. استراتيجيات تفسير القرآن الكريم في هذا الزمن بين التحديات والفرص. Di mana kita akan berbicara tentang strategi pembelajaran tafsir Al-Quran Al-Karim, kesempatan, peluang dan tantangan yang ada di dalamnya pada era iman modern. وأستطيع أن ألخص استراتيجية التفسير في كلمة محددة. Beliau menyampaikan bahawa mungkin kita membuat semacam khulasah ataupun ringkasan terhadap tafsir Al-Quran Al-Karim ini, strateginya itu pada beberapa poin berikut ini. قال العلماء سيدنا عبد الله ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه خطب ذات يوم خطبة. Abdullah ibn Abbas pada suatu hari beliau memberikan khutbah. خطب خطبة فقرأ سورة البقرة أو سورة النور على اختلاف الروايات. Pada saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah, atau dalam riwayat lain beliau membaca surat An-Nur. ففسر من تلك السورة التي قرأها. Lalu setelah beliau membaca, beliau menafsirkan ayat ataupun surat tersebut. قال الراوي الذي حضر هذه الخطبة وهذا الموقف. Kemudian perawi yang hadir ketika Abdullah ibn Abbas menyampaikan tafsir ini, ففسر ابن عباس تلك السورة تفسيرا لو سمعه الروم والترك لأسلموا. Beliau mengatakan bahawa seandainya Rum dan Romawi dan Persia pada saat itu mendengarkan tafsir daripada Abdullah bin Abbas ini, maka niscaya mereka semua akan masuk Islam. استراتيجية تفسير القرآن الكريم تعود إلى هذه الكلمة. Strategi pembelajaran ataupun strategi tafsir Al-Quran Al-Karim kembali ataupun bisa dikembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tersebut. نحن نريد من الدارسين في أقسام التفسير. Kami menginginkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di jurusan tafsir أن يتعلموا تفسير القرآن الكريم untuk supaya mereka belajar dan mendalami tafsir Al-Quran Al-Karim, وأن يقدموا للناس تفسيرا للقرآن الكريم agar dapat menyampaikan kepada manusia, kemudian menyajikan kepada manusia tafsir Al-Quran Al-Karim. لو سمعته البشرية كلها لأسلمت. Seandainya orang-orang mendengarkan mereka, maka akan langsung mereka itu masuk Islam. وسبب هذا أن القرآن الكريم جاء هداية وخطابا للعالمين. Oleh kerana itu, maka disebut bahwasanya Al-Quran ini datang adalah sebagai petunjuk bagi seluruh
umat manusia di dunia. فكيف نفسره تفسيرا يبرز وجوه خطابه وهدايته للعالمين؟ Maka bagaimana cara kita agar bisa menafsirkan Al-Quran di mana tafsir tersebut di dalamnya itu tergandung hidayah untuk seluruh manusia di dunia. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه صحابي جليل. Abdullah bin Abbas merupakan seorang sahabat yang mulia. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk beliau. دعاء يقول فيه. Doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah ia ta'wil. ففتح الله لابن عباس وعلمه أن يتأول القرآن وأن يفسره تفسيرا لو سمعه الترك والروم في زمنه لأسلموا. Maka Abdullah bin Abbas kemudian subhanallah mampu menafsirkan Al-Quran di mana tafsir beliau itu seandainya bangsa Turki dan bangsa Romawi mendengarkan tafsir ini, maka niscaya mereka semua akan masuk Islam. إذن هذا هو الهدف الكبير والبعيد الذي يمكن أن يسمى استراتيجية لتفسير القرآن. Maka inilah yang sebenarnya bisa kita beri nama sekarang ini dengan istilah strategi pembelajaran Al-Quran. كيف يمكننا أن نحول هذه الاستراتيجية الكبيرة إلى إجراءات عمل عند تدريس التفسير؟ Bagaimana caranya kita mampu menerjemahkan strategi-strategi ini dalam bentuk praktisnya, dalam bentuk amalannya. خصوصا أننا أمام تحديات عظيمة في هذا العصر وأمام فرص عظيمة. Di mana kita memang benar bahwa di satu sisi kita memang memiliki tantangan yang sangat besar, namun di sisi yang lain kita juga memiliki peluang yang sangat besar. من أعظم تلك التحديات Di antara tantangan yang paling besar adalah أن يدخل إلى تفسير القرآن الكريم إنسان غير ممتلك ومتمكن من أدوات التفسير، yaitu masuknya dalam tafsir Al-Quran itu orang-orang yang menafsirkan Al-Quran namun mereka tidak memiliki alat untuk menafsirkan Al-Quran, أو أنه متمكن من أدوات التفسير لكن عقله منحرف بالانتماء إلى فرقة منحرفة على المسلمين. Atau bisa jadi dia memiliki alat untuk menafsirkan Al-Quran namun dia itu akalnya itu sudah sudah melenceng ke salah satu kelompok yang tidak sesuai. وأضرب مثالا بالإمام الزمخشري. Sebagai contoh adalah Al-Imam Az-Zamakhsyari في تفسيره المسمى بالكشاف. dengan tafsir beliau yang terkenal yaitu tafsir Al-Kasyaf. الإمام الزمخشري كان عظيم العلم جدا. Imam Az-Zamakhsyari ini merupakan seorang yang memiliki ilmu yang sangat-sangat luas. كان إماما في البلاغة. Beliau merupakan imam dalam bidang ilmu balaghah. كان إماما في اللغة. Beliau juga imam dalam lughah bahasa. كان واسع العلم جدا. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas. وكان مبدعا في علمه. Beliau juga orang yang memiliki ibda dalam ilmunya. لكنه كان ينتمي إلى طائفة المعتزلة. Namun sayangnya bahwasanya beliau itu masuk ke dalam kelompok Mu'tazilah. فبدل أن يوجه تفسيره وعلومه إلى إبراز هداية القرآن للعالمين جعل تفسيره ممتلئا بالتحمس والانتصار للمعتزلة. Sebenarnya tafsir beliau itu seandainya beliau dengan ilmu yang seperti itu seharusnya beliau mampu menjelaskan Al-Quran dengan hidayah-hidayahnya. Namun kemudian beliau malah menggunakan ilmunya untuk mendukung dan menyokong firqah ataupun kelompok Mu'tazilahnya itu. هذا التفسير فيه بحوث بلاغية لا مثيل لها في الإبداع وفي فهم القرآن. Dalam tafsir ini ada beberapa pembahasan dan ada beberapa bab, di mana bab itu merupakan bab yang sangat-sangat mendalam dalam ilmu balaghah dan tafsir Al-Quran. لكنه بخفاء وبلطف وببراعة يخبئ في تلك البحوث البديعة التحمس والانتصار لمذهب المعتزلة الذي يميل إليه. Namun sayangnya di bawah ataupun di balik beliau menjelaskan pemahaman-pemahaman balaghah yang tinggi itu, beliau juga menggunakannya untuk menyokong ataupun mendukung
kemu'tazilahannya ini. فصار هذا تحديا كبيرا. Maka ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. فقام العلماء بعدد من الأعمال العلمية. Maka kemudian ulama-ulama yang lain untuk mengadakan beberapa amal ilmiah. فجاء الإمام ابن المنير السكندري. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Munayyar As-Sakandari. وألف كتابا يجادل فيه كتاب الكشاف. Beliau mengarang sebuah kitab yang kitab itu beliau di dalamnya mendiskusikan ataupun mengkritik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam Kasyaf. ويبين أخطاءه. Kemudian menjelaskan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan beliau dalam kitabnya. ويذكر البحوث الجيدة التي أتى بها أيضا. Kemudian beliau juga mendatangkan beberapa pembahasan itu juga sangat-sangat penting. أي أن الإمام ابن المنير السكندري قد خاض معركة علمية. Berarti itu menunjukkan bahwasanya Al-Imam Ibn al-Munayyar beliau telah memasuki kepada sebuah pertempuran, yaitu pertempuran ilmiah. حتى يواجه بها تحديات عصره في علم التفسير. Hingga beliau kemudian menjawab dan berusaha untuk menghadapi tantangan yang ada pada masa beliau. وسمى ابن المنير السكندري كتابه باسم الانتصاف من الكشاف. الانتصاف يعني انتزاع الميزان العادل من كتاب الكشاف. Beliau menamakan kitabnya dengan Al-Intisaf من الكشاف. Di mana dalam kitab ini beliau berusaha untuk meluruskan, memberikan apa istilahnya kaidah-kaidah dan meluruskan apa yang ada dalam kitab Kasyaf. وألفت كتب أخرى كثيرة من كتب التفسير تغربل وتزن وتنقد كتاب الكشاف للزمخشري. Juga ada kitab-kitab yang lain yang berusaha untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir. فهذا نموذج من قيام علماء الأمة بمواجهة التحديات التي كانت تعترضهم في تفسير القرآن الكريم. Inilah salah satu contoh yang dilakukan oleh ulama dalam menjawab dan memenuhi tantangan pada masanya. وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع لها الوقت. Cukup banyak contoh-contoh lain, namun tidak cukup waktu untuk kita sampaikan yang semua. وتعالوا لننتقل إلى عصرنا هذا. Mari kita coba melihat apa yang terjadi pada masa kita sekarang ini. يوجد بين أيدينا اليوم نماذج وصور كثيرة من كتب التفسير. Kita melihat pada zaman sekarang ini cukup banyak bermunculan kitab-kitab tafsir. كتاب تفسير الإمام الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو من أعظم المفسرين في هذا الزمن وكتابه معتمد. Di antaranya adalah kitab tafsir Al-Sya'rawi, di mana beliau kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting dan sangat besar di masa sekarang ini. وهو من أنجح المعاصرين في تقديم علم التفسير لعموم المسلمين. Beliau di antara para ulama yang sukses menyebarkan ataupun mengungkapkan tafsir kepada manusia secara umumnya. وقد تم تحويل دروسه في التفسير إلى كتاب في 25 مجلدا. Jadi majlis-majlis pengajian beliau tafsir itu kemudian ditulis menjadi buku kurang lebih 25 jilid. وقمنا في مصر بترجمته إلى الإنجليزية. Kemudian di Mesir sudah ada gerakan-gerakan untuk menerjemahkan tafsir tersebut ke dalam bahasa Inggris. كذلك كتاب التفسير العظيم المسمى تفسير التحرير والتنوير للإمام الطاهر بن عاشور من علماء جامع الزيتونة في تونس. Juga ada tafsir lain, yaitu tafsir At-Tahrir wa Tanwir, di mana tafsir ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur dari Tunis. هذه طائفة وعدد من كتب التفسير المؤتمنة. Inilah beberapa kitab tafsir yang menjadi pegangan pada masa modern ini, التي قامت بواجب علم التفسير على أكمل وجه. di mana mereka mampu menulis kitab tersebut dengan mengikuti kaedah-kaedah tafsir dengan sangat penuh dan sangat lengkap. ويبقى عند المعاصرين نوعان آخران من كتب التفسير فيهما تحدي عظيم. Kemudian ada dua jenis tafsir di mana pada saat ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. طائفة من كتب التفسير ألفها عدد من أبناء التيارات المتطرفة. Salah satunya adalah buku-buku tafsir yang ditulis oleh beberapa orang yang ini
berafiliasi kepada kelompok-kelompok yang radikal. فيجعلون فهم الإخوان المسلمين أو فهم التيارات السلفية مخبأ في كتب تفاسيرهم. Di mana mereka di balik tafsirnya itu menyembunyikan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin ataupun pemikiran-pemikiran salafiyah di dalamnya. مثل كتاب ظلال القرآن لسيد قطب. Di antaranya adalah kitab Zilalil Quran li Sayyid Qutb. في 6 مجلدات كبار. 6 jilid yang besar-besar. وكتاب تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي. Tafsir surat An-Nur juga ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi. أذكر لكم لمحة من التحديات العظيمة عندنا في هذين الكتابين. Syekh akan menyebutkan beberapa tantangan yang ada dalam kedua tafsir ini. سيد قطب في كتاب ظلال القرآن يتبنى نظرية في التفسير تنتهي إلى تكفير المسلمين جميعا. Said Qutb dalam tafsirnya ini membangun sebuah teori di mana teori ini menyampaikan kita kepada bahwa mengkafirkan seluruh umat Islam. ويقدم 6 أسباب يؤسس عليها تكفيره للمسلمين جميعا على وجه الأرض. Kemudian beliau menyebutkan ada 6 poin utama di mana 6 poin inilah yang menyebabkan beliau berakhir pada mengkafirkan seluruh kaum muslimin. ثم لم يكتفي بأن يكفر كل المسلمين. Tidak cukup beliau mengkafirkan kaum muslimin. بل بدأ ينتقل بتكفير جيل الآباء والأجداد الذين ماتوا. Kemudian beliau juga selain mentakfirkan kaum muslimin sekarang ini juga kemudian kaum muslimin yang sudah meninggal. فصار يخرج بنظرية في منتهى الغرابة. Kemudian karena itulah keluarlah teori dari beliau ini yang teori ini sangat-sangat aneh. يقول فيها الحقيقة المرة التي يجب الجهر بها هي أن هذا الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون. Di mana beliau mengatakan bahwasanya hakikat daripada agama ini sudah berhenti beberapa kurun ataupun beberapa abad yang lalu. يعني هو يجعل أمة الإسلام أمة كافرة منذ نحو 500 سنة. Jadi kurang lebih 500 tahun yang lalu menurut beliau umat Islam ini memang sudah kafir. وهي خير أمة أخرجت للناس. Padahal umat Islam ini merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أخشى عليكم الشرك من بعدي. Ya, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan saya tidak menakut, bukan hal yang saya takuti bahwa kalian akan syirik di kemudian hari. ولو انقطع الدين عن الوجود منذ 500 سنة لاحتاجت البشرية إلى نبي جديد والنبوات ختمت بسيدنا محمد. Jika memang kaum muslimin telah kafir 500 tahun yang lalu, berarti kita membutuhkan kepada nabi yang baru. Padahal Rasulullah SAW merupakan khatamul anbiya wal mursalin. هذا الكتاب في 6 مجلدات ترجم إلى نحو 30 لغة. Kitab tafsir Said Qutb ini fi Zilalil Quran ini telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. فهذا تحد عظيم. Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat-sangat besar. ويشبهه تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودودي. Yang seperti tafsir itu adalah tafsir surat An-Nur yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi. وبعيدا عن كتب التفسير الكبيرة. Kemudian jauh daripada tafsir-tafsir yang besar, بدأت تلك التيارات تقدم تفسيرات جزئية لآيات معينة من القرآن. kemudian mulailah beberapa orang di dalam yang berafiliasi dalam kelompok tersebut menafsirkan beberapa ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. وفي تفسيرهم انحراف عظيم بفهم القرآن. Dalam tafsir mereka itu terdapat hal-hal yang melenceng betul-betul daripada tafsir Al-Quran. وكان عندنا في مصر في الأزهر الشريف واحد من أكابر علماء التفسير. Di Al-Azhar Al-Sharif ada seorang yang beliau itu termasuk dari golongan mufassir yang sangat besar di Al-Azhar. قال يوما كلمة عجيبة في نقده لكتاب ظلال القرآن. Pada hari itu beliau mengemukakan satu kritikan yang besar terhadap kitab في ظلال القرآن. الأستاذ الدكتور الشيخ العالم الجليل الشيخ أحمد الكومي. Nama beliau adalah Syekh Ahmad Al-Kumi. الشيخ أحمد الكومي
شيخ مشايخي. Beliau adalah salah seorang daripada guru daripada Syekh Usama. أساتذتي درسوا على يده. Guru-guru beliau malah belajar dari Syekh Ahmad Al-Kumi ini. فواحد من مشايخي كان كفيفا كريم العينين. Ada seorang guru beliau yang guru tersebut tunanetra. فيذكر لي أنهم عندما كانوا طلبة في كلية أصول الدين Beliau menyampaikan bahwasanya ketika beliau menjadi mahasiswa di Fakultas Usuluddin, وكان الشيخ أحمد الكومي يدرس لهم التفسير. Syekh Ahmad Al-Kumi pada saat itu mengajarkan ilmu tafsir kepada mereka. أستاذي هذا الذي يحدثني لأنه كفيف كان يجلس ليحضر المحاضرة فيحفظها. Lalu Syekh Ahmad Al-Kumi ini karena beliau adalah tunanetra, maka beliau أستاذي الذي يحدثني والذي درس على يد الشيخ أحمد jadi beliau sampai menghafal apa yang beliau dengar daripada Syekhana. فيقول لي أستاذي هذا كنت أجلس لأحضر دروس الشيخ أحمد الكومي في التفسير فإذا رجعت إلى البيت أملي على مرافقي الذي معي ما لا يقل عن 25 صفحة في كل محاضرة. Kata beliau, setiap saya pulang daripada muhadarah, saya kemudian menuliskan kembali apa yang disampaikan oleh guru saya itu. Lalu kemudian ketika dia menulis dengan kawannya yang ada di rumah, sampai kurang lebih 25 safhah ataupun 25 halaman dari satu pertemuan itu. ثم يقول لي شيخنا هذا. Kemudian syekh tersebut mengatakan kepada beliau, كنا نراجع بعد ذلك كتب التفسير الكبيرة. Kemudian kami pada saat itu mengulang dan membaca kembali kitab-kitab tafsir yang besar. فنجد أن أستاذنا الشيخ الكومي أتى بدقائق في فهم التفسير غير موجودة في كتاب. Beliau pada saat itu melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh guru daripada Syekh Ahmad Al-Kumi ini adalah hal-hal yang tidak ada dan tidak tersebut dalam kitab-kitab tafsir. دقائق في فهم القرآن غير موجودة في تفسير الفخر الرازي. Pemahaman-pemahaman yang sangat mendalam yang tidak terdapat dalam tafsir Fakhr Razi. غير موجودة في تفسير القرطبي. Tidak ada terdapat dan disebutkan dalam tafsir Qurtubi. غير موجودة في تفسير الألوسي. Tidak ada disebutkan dalam tafsir Al-Alusi. يقول لي أستاذنا هذا فذهبنا مرة إلى الشيخ أحمد الكومي. Maka pada saat itu Syekh beliau tadi mengatakan pada suatu hari kami datang kepada Syekh Ahmad Al-Kumi. وقلنا له يا أستاذنا أنت تأتي بدقائق في فهم التفسير لا نجدها أبدا في كتب المفسرين من قبل. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Syekh kami, engkau menjelaskan dan mengajarkan kepada kami hal-hal yang tidak terdapat dan tidak tertulis dalam kitab-kitab tafsir. فما هي الدراسة والطريقة التي ساعدتك على هذا المستوى من فهم القرآن؟ Apa metodenya, apa caranya sehingga Syekh sampai kepada pemahaman seperti ini? يقول فغضب غضبا شديدا. Lalu Syekh itu kemudian beliau sangat marah sekali. وصار يصيح فينا ويقول. Kemudian beliau berteriak dan mengatakan, ألا يوجد فتح من الله؟ Apakah tidak ada fathun artinya pembuka, artinya rahmat, pembuka daripada Allah Subhanahu wa taala? بعد أن يتقن الطالب أدوات التفسير يفتح الله عليه بالفهم. Maka ketika seorang talib tafsir dengan setelah dia sempurna ilmu alatnya untuk menafsirkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya. هذا الإمام الجليل الشيخ أحمد الكومي لما نظر في كتاب ظلال القرآن لسيد قطب كان يقول كلمة عجيبة. Syekh Ahmad Al-Kumi ketika beliau melihat kitab Fi Dhilal Quran, beliau menyebutkan satu ungkapan yang sangat-sangat mendalam. كان يقول إن هذا الكتاب لا يصلح أن يكون تفسيرا. Beliau mengatakan bahwasanya Fi Dhilal Quran ini adalah kitab yang tidak bisa disebut sebagai sebuah kitab tafsir. لماذا؟ Mengapa demikian? لأن مؤلفه يفتقد إلى أدوات المفسر. Karena penulisnya itu
tidak memiliki alat-alat yang betul untuk menafsirkan Al-Quran. إذن لا بد لكم ولطلاب قسم التفسير من الاهتمام بأدوات المفسر. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwasanya setiap tulab ataupun setiap orang yang belajar tafsir itu mesti memperkuat ilmu-ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran. والإمام جلال الدين السيوطي في كتابه العظيم المسمى بالإتقان في علوم القرآن Imam As-Suyuti dalam kitab beliau yang sangat-sangat agung, Al-Itqan fi Ulumil Quran, جعل هناك بابا من الأبواب اسمه باب في أدوات المفسر. beliau dalam kitab Itqannya menuliskan satu bab khusus. Bab itu adalah bab Adawatul Mufassir, yaitu alat-alat yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. من أهم أدوات المفسر علوم البلاغة. Di mana salah satu alat yang sangat dibutuhkan oleh seorang mufassir adalah ilmu balaghah. وعلوم النحو والصرف. Kemudian ilmu nahwu dan ilmu saraf. لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. من أهم أدوات المفسر علم أصول الفقه. Di antara alat yang dibutuhkan oleh seorang mufassir adalah ilmu usul fikih. وهذا العلم مهم جدا 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 للمفسر. Ilmu ini sangat penting bagi seorang mufassir. علم أصول الفقه من أهم أدوات المفسر. Ilmu usul fikih ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi seorang mufassir. ثم بقية علوم الشريعة. Baru kemudian ilmu-ilmu syariah yang lainnya. التي تجعله مقتدرا على أن يفتح خزائن المعاني المودعة في آيات القرآن. Di mana alat-alat inilah yang membuat seseorang itu mampu mengungkap makna dan khazanah-khazanah yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. هناك نوع آخر من كتب التفسير تمثل تحديا. Kemudian ada juga kitab tafsir ini juga kemudian menjadi tantangan bagi kita. وهي كتب التفسيرات الحداثية للقرآن الكريم. Yaitu kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab penafsiran modern. الدكتور محمد شحرور. Yaitu diantaranya adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syahrur. الأستاذ قاسم حاج حمد. Kemudian Ustaz Qasim Haj Hamad. الأستاذ حسن الترابي في تفسيره المسمى بالتفسير التوحيدي للقرآن الكريم. Kemudian ada tokoh lain misalnya Ahmad Urabi, beliau mengarang sebuah tafsir. حسن الترابي. حسن الترابي اسم تفسير التفسير التوحيدي التفسير التوحيدي للقرآن الكريم. وعدد من هؤلاء المفكرين. Kemudian juga ulama-ulama yang lainnya. الذين يتبنون قضية تعرف بقضية البنيوية والتفكيكية. Di mana mereka juga ketika menulis tafsir ini mereka membangun satu fikrah, itu fikrah at-tafkikiyah dan al-binyawiyah. ويتبنون نظريات في التفسير تعرف بالهرمنوطيقة. Kemudian mereka menggunakan hermeneutika sebagai salah satu pegangan dalam menafsirkan Al-Quran. وهذا يجب على من يدرس التفسير أن يلم بهذا الاتجاه. Maka seorang yang mereka itu terjun ke dalam dunia tafsir, mereka harus memahami aliran-aliran yang seperti ini. وفي كل هذه المحاولات من التفسير. Begitu juga dengan usaha-usaha tafsir lainnya. يجب أن تنتبهوا إلى شيء مهم. Maka kita harus sangat-sangat memberi perhatian kepada satu hal yang sangat penting. نحن لا علاقة لنا بالأشخاص. Kami ataupun kita tidak ada hubungan apapun dengan person. سواء كان سيد قطب أو محمد شحرور أو أيا ما كان لا علاقة لنا بالأشخاص. Baik itu misalnya Said Qutb, kemudian Syahrur, kita tidak ada hubungan apapun dengan mereka secara personal. هؤلاء الأشخاص جميعا في دار الحق بين يدي الله. Mereka semua sudah meninggal dan mereka semua sekarang berada di dalam Darul Haq bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. لكننا نهتم جدا بدراسة المناهج التي يقدمونها في التفسير. Namun yang paling penting kita sekarang adalah kita harus mempelajari manhaj atau metodologi mereka ketika mereka menafsirkan Al-Quran. وأن نضعها في ميزان العلم والنقد بكل هدوء وبكل إتقان وبكل دقة. Kemudian kita mengambil manhaj mereka itu, lalu kita menggunakan ataupun meletakkannya ke dalam kaedah-kaedah ilmiah, di mana kita mampu melihat dan memberikan kritikan-kritikan kepada manhaj itu secara baik dan secara teliti.
وطبعا نظريات الدكتور شحرور والدكتور محمد عابد الجابري وحسن الترابي مبنية على أصول فلسفية ينبغي أن تدرس. Kemudian seperti misalnya Dr. Syahrur dengan Jabiri, كل هذا mereka semua itu yang kembali kepada tayar ini, mereka semua itu. انتبهوا معي لضيق الوقت، أنا أسابق الزمن لكي أذكر لكم أكبر قدر ممكن من المعلومات. Nah, beliau berusaha untuk menghemat waktu insyaallah. أريد أن أقدم لكم أكبر قدر من المحتوى في وقت قليل. Beliau ingin menyampaikan misalnya isi yang banyak, yang besar, tapi dalam masa yang sangat singkat. هذه النظريات في تفسير القرآن الكريم teori yang diangkat dalam tafsir Al-Quran Al-Karim مبنية على أصول فلسفية ينبغي أن تدرس. diambil daripada usul-usul filsafat yang harus dipelajari. هناك نظرية أسسها مفكر تعالى يا بني آدم، atau yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya bani Adam, وهي 22 آية، yaitu ada 22 ayat. من استراتيجيات التفسير ينبغي جدا أن يعتني المفسر بآيات الهداية العامة. Maka salah satu hal dan strategi yang sangat penting sekarang ini yaitu ketika kita mengangkat kembali ayat-ayat yang memiliki ataupun mengandung hidayah yang umum. لأن القرآن كريم. Karena Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim al-Mu'azzam karimun mi'ta'. Karena Al-Quran itu adalah namanya Al-Quranul Karim. Karim artinya adalah mulia, memberikan. يأبى القرآن أن يجعل بركته وخيره مقصورة على من آمن فقط. Maka Al-Quran tidak mau berkahnya itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. فيخاطب بالنفع والتوجيه حتى من لم يؤمن. Jadi ada juga taujihnya itu juga ditujukan kepada yang tidak beriman. لعل هذا أن يلفت نظر من لم يؤمن إلى حكمة هذا الكلام المنزل فيؤمن. Maka boleh jadi inilah yang kemudian ketika kita tujukan kepada mereka-mereka yang tidak beriman, ketika mereka melihat ayat ini dan kemudian mempelajarinya, mendalaminya, mereka pun kemudian menjadi beriman. ومثال ذلك قوله تعالى يا أيها الناس Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, kami jadikan kalian daripada lelaki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kalian berbagai suku dan berbagai golongan untuk supaya kalian bisa saling mengenal. اقرأ كتب التفسير كتفسير ابن كثير والقرطبي وغير ذلك. Maka cobalah kita membaca beberapa tafsir seperti tafsir Qurtubi dan yang lain-lainnya. ستجد أنهم فهموا منها فهما خاصا. Di mana para mufassir itu memahami ayat ini secara dengan pemahaman khusus. بل بلغ بنا الحال نحن اليوم أننا نكاد نفهم الآية على أنها تعارف يحصل بين الأفراد. Mungkin kita akan memahami ayat ini, salah satunya adalah yang dimaksudkan dengan ta'aruf di sini yaitu saling kenal mengenal di antara person. فإذا التقى الواحد منا بشخص لا يعرفه يقول له أنا أحب أن أعرف اسمك وأتعرف عليك لأن الله قال لتعارفوا. Boleh jadi kita misalnya bertemu dengan seseorang yang kita tidak kenal, lalu kita mengatakan bahwasanya siapa nama anda, dari mana anda. Tujuan kita melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lita'arafu. لكن إذا كانت حاضرة في أذهاننا فكرة الهداية العامة. Namun jika memang dalam pemikiran kita itu ada pemikiran tentang hidayah yang ammah tadi, yang umum tadi, يتبين لنا أن القرآن جعل التعارف مرتبا على انقسام البشر إلى شعوب وقبائل. Maka di sini kita melihat bahwasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan suku. فهذا تعارف بين الشعوب والقبائل وبين الأمم. Maka yang dimaksudkan dengan di sini berarti adalah saling kenal mengenal antara berbagai suku dan berbagai bangsa. وبين الحضارات. Dan juga saling kenal mengenal antar peradaban. فكان يجب علينا نحن أهل الإسلام أن نستخرج من القرآن نظرية فلسفية نخاطب بها العالم جميعا تسمى نظرية تعارف الحضارات. Maka kita ketika membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kita harus mengangkat filsafat
yang sangat penting, yaitu ta'aruf al-hadarat, yaitu saling kenal mengenal antara berbagai macam peradaban. هناك في أمريكا كان هناك مفكر معاصر اسمه صامويل هانتنجتون. Di Amerika di Barat ada seorang pemikir yang bernama Samuel Huntington. أخرج نظرية كتب فيها عدة مقالات اسمها صدام الحضارات. Dia menulis beberapa buku dan tulisan-tulisannya itu dia mengangkat satu teori, yaitu teori Sidam al-Hadarat. ودول العالم الإسلامي Sedangkan negara-negara Islam 2 مليار مسلم على وجه الأرض 2 miliar muslim di dunia ini. لم يخرج أحد ليقول للدنيا نحن كأهل الإسلام فهمنا من القرآن أن علاقة الحضارات ليس الصدام بل التعارف. Bahwa tidak ada satu orang pun muslim yang kemudian muncul dan mengatakan bahwasanya kami orang muslimin mempelajari dan melihat dari Al-Quran bahwa tidak ada benturan peradaban yang ada, namun yang ada adalah ta'aruf. لم ننجح إلى اليوم أن نصدر لفلاسفة العالم ومفكر العالم نظرية تعارف الحضارات. Kita belum sukses sekarang menyampaikan dan mengemukakan gagasan saling kenal mengenal antara berbagai peradaban. إذا أخذنا 22 آية التي بدأت بيا أيها الإنسان أو يا بني آدم أو يا أيها الناس. Jika kita mau mengumpulkan dan melihat serta mendalami ayat yang dimulai dengan ya ayyuhal insan atau ya ayyuhan nas, نستطيع أن نستخرج منها نحو من 15 مبدأ تشكل خطابا قرآنيا للعالمين. maka kita sebenarnya jika melihat ini, maka kita mampu kurang lebih merumuskan ada 15 dasar, di mana dasar ini merupakan kiriman Al-Quran ataupun khitab Al-Quran untuk seluruh umat Islam. وتصلح أن تكون بديلا لميثاق الأمم المتحدة. Maka ini yang 15 ini malah bisa saja malah menjadi pengganti daripada mithaq yang selama ini dipegang oleh PBB. من معين أنوار القرآن. Dan semuanya itu diangkat daripada Al-Quranul Karim. فيا كل دارس لتفسير القرآن الكريم. Wahai seluruh pelajar Al-Quranul Karim, فكر بهذه الطريقة. Coba berfikirlah dengan metode seperti ini. واستوعب هذه التحديات. Kemudian hadapilah, kemudian pahamilah tantangan ini. وكن جادا في دراسة علوم التفسير بما يستوعب هذه الأبعاد والمعاني. Seriuslah dalam mempelajari tafsir, di mana kita dalam mempelajari ini memiliki pemahaman terhadap semua ini. حتى نقوم بواجب زماننا ووقتنا. Hingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita di masa sekarang ini. كما قام أئمة الإسلام في كل زمن بواجب وقتهم وزمانهم هم. Sebagaimana para ulama-ulama yang lalu, mereka telah melaksanakan kewajiban mereka di zaman mereka. وحتى نقدم اليوم تفسيرا للقرآن. Hingga kemudian sekarang ini pada zaman modern ini kita mengemukakan dan menjelaskan Al-Quran. لو سمعته الأمم جميعا لأسلمت. Jika didengar oleh seluruh bangsa-bangsa yang lain, maka niscaya mereka akan Islam. كما أن ابن عباس في يوم من الأيام Sebagaimana Abdullah bin Abbas di satu hari فسر القرآن تفسيرا لو سمعه الترك والروم لأسلموا. ketika beliau mentafsirkan Al-Quran, maka Romawi dan Turki akan Islam mereka semuanya. أعتذر عن الإطالة. Mohon maaf jika beliau terlalu panjang menyampaikan. وكنت مضطرا أن أذكر عددا كبيرا من الأمور في وقت قصير. Karena beliau harus menyampaikan banyak sekali poin di dalam waktu yang sangat singkat. فربما دفعني هذا إلى الإيجاز أو سرعة الكلام. Boleh jadi beliau menjelaskannya secara sangat singkat. حرصا مني على أن أترك بين أيديكم أكبر قدر ممكن من الأفكار. Karena beliau ingin meninggalkan kepada kita semua ini pemikiran-pemikiran sebanyak mungkin التي تساعدكم في دراسة التفسير. yang bisa membantu kita semua ini untuk mempelajari tafsir. وأعتبر كل هذه الأفكار. Dan saya menganggap bahwasanya semua pemikiran-pemikiran ini هدية أقدمها من الأزهر الشريف ومن أرض الكنانة مصر إليكم. merupakan hadiah dari Al-Azhar Asy-Syarif yang beliau berikan untuk kita semua. وأرجو لهذا المؤتمر كل التوفيق. Beliau mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah untuk
muktamar yang kita lakukan ini. وأتمنى أن يجمعني الله بكم مرارا كثيرا. Semoga kita bisa bertemu tidak hanya dalam kali ini saja, namun terus menerus insyaallah. وأن أرى أن هذه الأفكار والمعاني قد أثمرت. Beliau ingin melihat bahwasanya pikiran-pikiran dan gagasan yang beliau sampaikan tadi memiliki hasil setelah ini. حتى نكون بحق من ورثة النبوة. Kemudian kita betul-betul menyampaikan yang benar, dan ini merupakan salah satu yang diwariskan oleh nubuwah. شكرا جزيلا لكم. Barakallahu fikum Syekh. بارك الله فيكم يا شيخ. شكرا على تفضلكم وتكرمكم على كلماتكم الطيبة. وأيضا أنا نسيت في المقدمة أن أعرف المترجم الفصيح. هذا دكتور مؤخر زكريا. Jadi penerjemah kita pada kesempatan ini adalah guru kita bersama, Dr. Muakhir Zakaria MAG. Beliau MA. Beliau adalah أستأذنك أن تترجم كلامي لهم. طيب. الدكتور مؤخر زكريا كان طالبا في الأزهر الشريف في سنة 2005. Dr. Muakhir Zakaria, guru kita tadi, beliau adalah khirij atau alumni dari Al-Azhar Syarif tahun 2005. وحضر دروسا ألقيتها في الأزهر الشريف في رواق المغاربة في علوم الحديث سنة 2005 و2006. Dan beliau hadir di Ruwaq Al-Azhar di Ruwaq Maghribiyah tahun 2005 dan 2006 mendengar hadis. وأنا اليوم في فرح عظيم به. Dan beliau sangat senang pada kesempatan ini bertemu dengan muridnya. لأنه ثمرة ناضجة من ثمار إندونيسيا ومن ثمار مصر والأزهر معا. Karena beliau adalah salah seorang yang sukses dari abna Al-Azhar. وأنا أعتز به أن يكون تلميذ الأمس وزميل اليوم. Masya Allah. Beliau berharap beliau Dr. Muakhir ini yang dulunya menjadi murid dan sekarang menjadi zamil, menjadi teman bagi beliau. وأدعو له ولكم جميعا بكل التوفيق. Dan Allah, Syekh berdoa untuk kita semuanya, berdoa kepada Allah untuk kita semuanya diberikan taufik. Syekh, أنا لضيق الوقت أنا لا أستطيع أن أستنبط كل ما تقول لأن كل ما تقول الاستنباط. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. وفي الأخير نريد منكم أن تدعوا لنا يعني الدعاء للتوفيق والنجاح ولجامعتنا الرانيري. أدعو لجامعة الرانيري ولكلية أصول الدين، لكل طلاب الجامعة ولكلية أصول الدين ولطلاب قسم التفسير ولكل طالب علم على وجه الأرض أن يفتح الله لنا ولكم جميعا فتوح العارفين. آمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين. اللهم ارفعنا إلى أعلى مراتب الولاية الكبرى والصديقية العظمى. آمين. وارزقنا العلم النافع والقلب الخاشع. اللهم بلغ بنا دينك وعلمنا مرادك من كتابك وارزقنا الأدب معك وافتح لنا فتوح العارفين بك. وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وأقمنا في مقام الوراثة المحمدية الكاملة مع كمال اللطف والعافية. واجعلنا يا مولانا من أرحم الأمة بالأمة ومن أنفع الأمة للأمة. ونسألك اللهم أن تلهمنا النفع والعلم والسداد والفهم والنور والبصيرة، وأن تجعلنا أبواب علم وخير وأمان للبشرية كلها. اللهم اجعلنا لعبادك بابا ولا تجعلنا حجابا. اللهم اجعلنا لعبادك بابا ولا تجعلنا حجابا. وبارك يا مولانا في أرض إندونيسيا وفي أهلها الكرام، وفي أرض مصر وأهلها الكرام، وفي بلادنا وأوطاننا كلها. وابسط في هذين البلدين الكريمين في أرض مصر وإندونيسيا وبلادنا كلها، ابسط فيها بساط الأمان والهدى والعافية والنور والحكمة والسداد والبصيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله.